Okey. Aku nak tegaskan, drama ni hanya hiburan. Jadi jangan ambil serius. Saksikanlah video pertama. Kif, Ya. kita nak buat apa ni Kif? Kita dah lama tak ada kerja Kif. Manalah aku tahu. Kif, kau lah ni Kif. Dulu waktu sekolah tak nak belajar betul-betul. Dah SPM gagal. Kau yang meniru aku dulu. Aku pula yang kena. Tak, masalahnya kita ni kena cari tu Kif. Kita kena cari kerja Kif. Masalahnya tapi tak ada siapa nak terima kita Kif. Sebab kita gagal SPM Kif. Tak ada CJ SPM. Macam mana kita nak? Masalahnya aku dah minta semua tempat kerja dah. Aku tak dapat apa-apa. Yelah, memang dah tak dapat. Sebab ini sekarang ni macam ni Kif. Kita tak boleh apa ni. Kita banyak berdoa tak dapat-dapat pun Kif. Aku rasa aku ada plan lah. Apa? Duduk dulu. Ada. Apa tu? Malam ni penjaga aku bakal bagi tahu dulu. Kalau aku bagi tahu satu benda ni, kau jangan marah Kau ikut je apa kau cakap ni. Aku ikut je. Okey. Aku nak buat kerja merompak. Berompak. Kau ni tak ada kerja nak berompak. Tapi boleh lah. Okey lah, dah merompak daripada kita tunggu tak ada duit. Okey, tapi rumah ni berapa hari lagi nak bayar? Tah esok tu ke jagi ke pemilik rumah ni nak minta bayar sewa dah. Sabar. Kira-kira. Tak masuk. Oi. Maaf cik, ini rumah kami cik. Rumah kau. Kau diam ke? Kau tak tahu ke? Lupa. Maaf cik, mencik pemilik rumah ni kecil. Rumah kau. Kau. 5 tahun kau tak bayar, kau estimate rumah kau. Bila nak bayar? Aku ni. Maaf cik. Esok saya bayar. Esok. Esok. Esok kami bayar cik. Betul esok. Esok. Aku ni dah pandai menembak tau. Kau jangan sampai peluru ni kena muka hang. Tak. Kami takkan ingkar janji. Kami akan bayar juga dengan cara apa pun. Cara apa pun kami akan cari duit untuk bayar. Betul Betul cik. Okey. Ya betul cik. Okey. Betul. Okey. Betul? Okey, ambil gambar lu. Okey, baik. Macam ni Dia dah pergi kan? Belum tu. Dah pergi. Kenapa dia nak kereta polis? Tak tahu. Bapak dia kerja polis ke? Weh. Ya cik. Hantar aku balik rumah jap, kereta aku masuk air tu. Tak apalah, pinjam je lah kereta saya tu. Pinjam lah kereta. Kereta aku masuk air pinjam Ya. Ambil terus pun tak apa. Tapi kalau boleh, jangan kunci kereta, aku tak boleh bawa. Nak kunci kereta. Dah. Yeah. Okay, terima kasih. Pinjam, aku bagi duit sikit. Nah. RM1 lah tapi. Okey, terima kasih. RM1 boleh beli apa dia? Okay, bye. Okey. Sekarang ni nak kena buat apa ni? Aku tak tahu. Okey. Malam ni aku dah check dah. Okey, ni. Aku tadi baru check kat phone. Ada berita. Malam ni diorang ada Mana kau dapat phone tu? Aku tak dapat. Aku dari habis sekolah aku tak ada pun phone. Alah, phone Nokia pun tak payahlah nak maju sangat. Ni pun arwah mak aku bagi. Okey, malam ni aku tak berita. Nanti dekat depan balai polis tu ada pesta besar-besaran truck food. Jadi aku rasa kita boleh lah pergi balai polis, pergi bank. pergi balai polis buat apa? Nak serah diri. Aku rasa mungkin lah bank ni malam ni mungkin akan kosong sedikit. Jadi aku rasa kita boleh selamatkan. Jadi aku dah siapkan barang untuk pergi sana. Jadi kau tunggulah sini ya, aku nak pergi masuk. Tapi ingat tau, apa tu kalau terjadi apa-apa kita polis tangkap kita ke apa. Apa tu ya semuanya aku salahkan kau. Okey, kau duduk dulu. Okey. Aku ada barang nak ambil jap. Dia apa itu? Okey dah, aku dah ambil dah. Apa? Okey. Kau ambil barang daripada aku ni. Tak payah hampir terkena aku tu. Tak guna tu. Nak? Boleh lah. Ambil tu. Mana?
Kejap. Bagilah aku gila. Cepatlah bagi. Aku nak Kejap, sabar. Kau boleh bom kenapa? Kau ni Kang tak pasal-pasal nak niat merompak kita ni Ina ni dah. Dah kau ambil dah. Tak ada pun. Kau tak bagi aku lagi bodoh. Kenapa pasal tak bagi aku? Kau dah start belum? Okay. Jom. Dah malam. Cepat dulu dah malam ni. Okay, dah tak apa, jom. Lupa pula kita aku dah bagi polis. Sekejap aku nak pergi ambil motor belakang. Bagi polis pada kotak kau lah. Yalah, tapi lah dia dah guni. Kau duduk depan je, aku nak pergi ambil motor belakang rumah. Siap bila lah ke rumah ada motor. Aku pun ada motor tapi Siap bila tiba ada motor. Aku ni miskin sangat tapi tak tahu Mat. Cepatlah weh. sabar. Tangan sebelah aku ni dah robot ni. Tangan palsu. Waktu kecil apa tu member aku potong tangan aku. Dah ada. Taklah memang tangan aku ni memang dah cacat dari lahir Mat. Ni tengok ni woi. Depan. Tahu. Okey sabar. Sebelum kita pergi ni kita kena pakai topeng. Kejap. Okay. Bagi aku pakai topeng dulu. Okay. Kau pun pakai topeng tak? Okay aku nak pergi okay aku ada topeng Spiderman lah. Ni man ni sini ni rak ni jap. Nah. Izat Weh. cepatlah. Sabar. Okay. Jom. Apa kau pakai topeng Spiderman ni? Aku dah cakap dah topeng Spiderman tadi. Jom. Belah. Na. Ya. Aku rasa ada orang sorry aku tak nak motor sangat. Ni pun motor ni dah rosak. Motor bapak aku. Tak, kau tahu tak? Berhenti. Ni pakai mask ni nak pergi mana ni? Tak nak. Aku bukan kami dah ada pesta. Juga sebab kan bukan betul kami buat pesta kan ada pesta kan. Ya saya tahu pesta tu tapi kan ada khusus untuk cosplayer. Aku pakai cosplayer apa tu Spiderman, dia pakai cosplayer tak tahu ni cosplayer apa ni. boleh saya cek motor jap? Kau cek lah. Macam ya. Cek. Jap cek poket awak jap. Okay. Tak ada benda. Tak ada. Nampak tak ada kan? Cek. Ternaik pula. Sorry. Nampak menawan lah motor ni. Okay. Izat, cepat masukkan kau punya pistol dengan bom tu dalam mulut kau. Cakap apa ni? Tak ni apa tu kami tengah kami tengah apa tu tengah bersembang ke pasal. Kalau aku tahu benda pelik-pelik ni aku bagi. Okey clear. Okey boleh pergi Walaupun pergi pesta tapi jangan tapi tapi suara encik macam suara pakcik yang pernah yang pemilik rumah sana lah cik. Tak tahu lah nama dia. Siapa? Tak tanya. Okey dah bla. Malas lah nak buat kerja pagi malam-malam ni buat kilo. Okey. Terima kasih cik. Sama-sama. Cepatlah jalan. Lega dapat. Tak sakit dekat aku. Weh, bodoh. Telan pistol tu Kau buat apa masukkan apa tu benda dalam mulut kau tu padahal aku letak je dalam seluar aku buat apa? Kita dekat rumah boleh. Bukan letak dalam seluar aku letak dalam kasut aku. Okay, dah clear. Bukan dia tahu pun. Belum lain clear lagi ni. Okay, jalan dulu biar okey. Boleh study dia. Tak apalah, biar. Cuci. Okay, aku nak masuk semua ni. Okey, kat sini. Okey. Kerja kita. Okey, aku kunci motor dah. Okey. Suruh semak dulu. Tak semak ni. Okey, sekarang ni aku nak buat apa ni? Aku rasa kita kena tunggu dulu kejap. Okey, polis dah meronda ke atas. Okay, cepat. Cepat. Okey. Masuk. Okey. Kita kena ikut belakang. Sabar. Okey, kau itu. Bosan lah malam. Siapa ni? Weh, angkat tangan kau. Angkat tangan kau. Aku dah trik kau. Angkat Ambil kau. Sakit. Aduh. Angkat tangan kau. Angkat tangan kau. Dah mati dah. Aduh bang je macam ni bang. Dia dah pesen. Aku biasakan lagi. Ambil kau. Jahat gila kau. Ambil kau cepat. Ambil kau. Jujur. Bang, hati-hati kat atas bang. Bang, hati-hati. Kau bagi aku curi ni. Pergilah saya malas lah nak kerja. Bosan nak kerja ni biar aku makan ni. Okay dah. Cepat Izzat pergi. Kan cepat dah atas. Cepat. Masuk cepat. Cepat lah buka. Cepat. Bum.
Ambil. Cepat. Jom. Ikut aku. Saya tahu ke sini ada. Mana kau tahu Mat ada orang rahsia Mat? Aku dah banyak kali mencuri dah kat sini. The hell? Cepat. Patutlah kau ada kereta, ada motor semua. Wow, asal bank kena rompak ni. What the Lari. Cepat lari. Cepat lari sini, kat sini. Cepat ikut sini. Cepat. Oh, situ apa hal? Mana ada Cepat pintu? masuk. Itu. Selamat. Siap kena rompak bank ni. Aduh, kacau lah. Tak ada benda pun. Aduh, dah lah aku tak boleh masuk. Kad kat mana ni? Aduh, kad pula. Aduh. Weh, kena letup syuk. Alamak, macam mana ni? Aduh, kena report ni. Jap. Bukan tablet. Tablet je lah. Over apa ni? Bank driver kena rompak. Minta pasukan datang kat bank. Cari perompak ni sekarang. Macam ni weh. Okey. Pertama-tama kita Aku takut ni weh. Okey, kau akan dengar cakap aku. Mula-mula kita ni ada baju khas aku lupa nak bagi kau. Jadi jangan pakai. Alah. Nanti kita pakai. Okey. Okey. Ni kita buat kali pertama kena letak dulu sini. Kita jangan bagi apa-apa pun. Kita kena buang barang-barang ni. Kalau kita ambil lagi susah kerja kita. Nanti kita kantai. Letak sini Letak. Sekejap aku letak belakang box ni tau. Okey dah. Pakai balik kau buka balik topeng kau. Okey dah. Sekejap aku nak aku letak kad ni. Ni nanti kantai pula. Dah. Okey dah. Jap. Sekejap aku buka topeng aku jauh. Aku duduk belakang ni jap. Aku pun nak pakai topeng. Aku nak buka topeng kat ni. Okey. Kita buka Okey dah. Okey dah, jom naik cepat. Okey. Sama. Cepat dah orang tahu. Okey. Hei, jangan ikut situ. Sini. Ke sana jalan Bukan sana pergi ke tempat tadi balik. Semua ikut je aku. Salah tempat. Ni tempat tadi balik pun. Salah tempat. Mana? Sini kan? Bukan. Ada jalan Ada dah. Jalan kat sini aku rasa. Silap aku ada dah. Cuba jalan. Kau jalan je. Ni tak ada jalan. Sabar. Kau jalan je. Mantap ni. Ni aku dah gali. Oh, bestnya. Okey, sabar. Wah. Dah terang Berapa jam kita bawah ni? Tekan dah lama kat tu. Dah cepat. Okey, boleh datang mandi cepat. Yang mandi kolam tu. Let low yang mandi kolam tu. Ya okey. Ya cik. Aduh, accident. Basikan apa Cik okey tak cik? Okey. Pergi mandi. Jangan basah-basah masuk kereta aku pula. Kau kena marah aku. Baik. Toing. Kita mahal ni. Toing. Okey cik, nak flex saya agak lah. Pergi. Ambil motor aku. Jangan jadi lupa motor aku pula. Mana? Cepat kau aku. Kau lupa letak mana motor ni. Cepat. Cepat lari. Dia datang. Cepat. Mana motor aku? Ni bodoh. Mana? Sini. Mana motor aku? Sini. Mana kau? Ni. Sini. Mana? Lupa. Polis tak ada kan? Tak ada. Cik. Dah sempat. Naik. Dia. Dah boleh reverse ni. Motor boleh reverse. Ni. Bagi motor, beli rumah, beli apa-apa. Jom kita kira duit tu. Sabar. Duit bukan kat sana ke? Mana ada duit? Aku letak sana. Ada kat aku. Oh, kau bawa Ya, ni duit aku. Alah, tadi kan aku cakap aku letak kat ni. Ni duit ni yang aku ambil tadi. Aku yang ambil tadi. Kau kan letak kat bilik tadi. Bilik rahsia. Bodoh. Okey, sekarang nak beli apa ni? Ya, beli duit Sabar. mana? Sebelum kita beli tu. Kau tak boleh ingat kita rumah ni pun tak bayar lagi. Oh, rumah tak bayar lagi Okey, kita kena bayar rumah ni dulu. Berapa ringgit kata? Okey, sabar. Tak silap aku dalam 50,000 macam tu kot. Bapak ni 50,000. Betul lah. Kat sini sekarang kita ada 1 juta. 1 juta Okey. Okey, sekarang ni aku nak call dia jap. Kau tahu dia boleh datang kan? Sabar kau sabar. Okey. Kau call lah cepat. Sabar. Aku tak ada phone ni. Sabarlah. Alah, bodoh lah. Ui budak. Apa? Dia datang dah. Ui budak. Apa?
Dengan cerita kau ada duit. Ya. Masuk sini. Masuk sini. Bayar rumah sewa tak? Boleh. Minum main cek. Orang kaya kan. Bisa lah. Okey. Macam yang kita dah janji kan. Harga rumah ni walaupun dah buruk macam ni, harga dia tak silap saya. Buruk. Kalau buruk saya tak jual kat korang. Okey. 50,000 kan harga dia. RM50,000. 50 dah 3 berapa? Precious lah korang. Smart. Saya baru jual tanah rumah nenek saya. Saya kan tak jual lagi. Kamu ada nenek ke? Saya ada nenek lah. Nenek saya dah meninggal lama ke dah? Kamu ada tanah ke? Ada. Nenek saya dulu. Nenek saya tu tanah dah besar. Tapi rumah saya malah nak jual. Oh. Mana saya jual tempat-tempat tak nak bayar untuk kamu je. Ya ke? Ya. Aduh, siannya kamu. Tapi tak apalah. Siapa suruh sewa rumah? Oh, tak apalah. Ambil ni. Bagi duit. Sorry. Bagilah. Ambil. Terima kasih settle hutang. Saya rasa awak bagi lebih ni. Tak apa ambil ni. Kalau banyak macam ni, awak ambil lah rumah ni. Beli terus? Beli terus. Oh, terima kasih. Tapi saya nak tanya ni, betul ke duit ni kamu jual ni? Banyak sangat ni. Tak apa, ambil je. Betul eh? Halal. Halal. Halal, okey. Sabar. Sebelum tu saya tanya, mana kereta saya? Kira kamu? Oh ni, sabar. Kamu stay sini sekejap. Saya ada beli kereta baru ni. Mana kereta saya? Sekejap. Sini. Ikut. Pintu ni. Korang ni dah ada duit ni. Tukar-tukar lah pintu. Ni kereta ni. Ni kereta awak ke kereta saya ni? Uish. Pandai-pandai guna jangan buat racing pula. Ni horsepower tinggi tu. Horsepower tinggi. Uish, power gila ni kereta ni. Let bawa Okay saya belah dulu. Bye-bye. Kereta awak tak ada ke? Kereta saya. Ini kereta saya. Sekejap. Mana? Piwit. Kedegar. Muncul tau. Lain macam. Okay, bye-bye. Bye. Ish, kaya tu dah sampai kereta ni. Jap. Mana Izzat? Aku lupa nak panggil dia. Izzat! Weh, aku dah tandas weh, sabar. Izzat! Sabar. Aku dah tandas. Aku betul. Okey, jangan aku dah tandas weh. Okey dah. Apa? Oi. Lama betul. Aku suka buat air. Mana air? Tak buat air datuk tadi. Oh, tak ada sebab aku pergi tandas. Tadi aku nak buat air tapi aku pergi tandas dulu. Kau tahu tak? Datuk bagi kereta baru kat kita. Mana kereta Sebab baru? kita bayar rumah dia terus. Kita dah Kau beli. bayar terus? Kita dah beli rumah ni terus. Weh, mantap tu. Weh, mana kereta weh? Mantap tu weh. Biasa lah. Dah cepat jom, jalan. Itu ilmu hitam aku kat tu. Ilmu. Dah cepat jalan. Laju lah. Ni. Miau. Yang susah aku tak pandai buat kereta jadi. Selama ni aku bawa kereta Wira je. Wira, what the hell? Kereta Wira nama aku yang warna biru tu. Yang warna biru juga ni Ni warna biru pekat. Kita boleh gunakan warna aduh. Boleh drift lagi kereta ni. Aku tak pandai sangat buat kereta ni. Tak, perempuan tu gila tu dengan jalan meh. Nasib baik tak langgar. Pun. Kata kalau aku tak tahu ke. Sorry pakcik. Kereta apa lah ni. Miskin tu tak ada betul tak Okay, ada. jom. Ada rangka je kereta ni. Okay, jom. Mana? Ikut aku dah tahu dah. Ni aku beli phone aku kat sini dah dulu. Oh ya. Okay. Assalamualaikum bang. Lama tak jumpa. Hello. Nak apa ni? Nak beli? Nak beli phone lah. Nak beli phone lah, Saya cik. beli phone dengan Nokia dengan abang tu. Salah orang ni. Orang yang Aku pakai baju macam Luffy ni. nak beli phone ke nak apa ni? Saya nak beli phone lah ni. Okay bang, ini saya sarankan abang Abang beli tab bang. Muka abang macam suai beli tab Siapa nak beli phone ni? Yang ni ke yang ni? Saya. Tapi saya nak beli phone. Berat beli tab pada. Kau pilih lah phone dulu Aku nak tahu. Aku nak cari phone Samsung ni. Samsung. Aku nak cari Android lah. Bang, Samsung habis lah bang. Oh. Hari semalam Xiaomi kan ada. Betul lah. Semalam kan ada festival kat sana kan. Barang habis lah, semua orang beli. Habis lah. Oh bang, ada ni tak? Android. Android. Semua phone Android bang. Yelah. iPhone ada tak abang? 17 Pro Max. iPhone pun habis. Yang ada Huawei, Xiaomi, Redmi. Mana paling bagus? Mana paling bagus bang. Sekejap. Ni boleh ni. Bagi saya Redmi lah. Bagi saya Redmi. Berapa sen ni? Berapa sen? Saya tak jual sen-sen bang. Sebab phone ni mahal-mahal kan. Tak apa, bagi saya yang paling mahal kat sini. Nampak ni kat tangan saya ni. Bagi. Mahal, Mahal je bang. Paling mahal. Sekejap. Aduh, stop. Sekejap, saya pergi belakang sekejap Ya bang, dapat abang. Mana bang? Mana? Ni. Saya sarankan phone ni paling mahal Ni Xiaomi. Bagilah kami berdua phone Xiaomi. Macam tu lah. Tapi ni memang canggih bang. Bagi kami. Boleh touch screen ke? Boleh touch screen ke? Touch screen mesti boleh bang. Mantap tu bang. Lepas tu dia punya storage dia besar bang. Macam mana nak pakai ni bang?
Pakai macam phone biasa lah. Pakai lah. Abang pernah dapat phone ni. Tak, keluar dari perut mak saya tak pernah pegang phone bang. Kenapa abang pilih orang jadi abang? Buat kawan. Tak apalah. Mana bang? Bayar lah, bayar. Berapa sen bang? Ni Sama tepi Zat. sebab Beg bayar abang ni handsome kan. Saya bagi diskaun lah. Berapa bang? Tak payah diskaun bang. Kami dia dah kaya bang. Tak apa itu diskaun bang. Suka hati saya lah. Saya Ambil tu terus. Ambil terus. Ambil. Bagilah. Terima kasih. bagi kami Bang, telefon. banyak sangat ni. Apa ambil je? Oh, rezeki hari ni alhamdulillah. Terus. Kaya weh. Boleh balik rumah sekarang weh. Hebat gila pun ni weh. Phone aku tak ada. Tak Ada lah, ada tu ni. muncul lah betul-betul. Oh alah ni. Apa pasal dia muncul dalam poket aku? Dia ada ilmu apa ni? Ilmu hitam. Dah kita balik. Kereta ni selesa. Ada aircon. Aku tak pernah ada kereta aircon. Kereta kita lama tu buka tingkap. Bukan tingkap. Tak cik abang. Apa pasal abang polis tu man? Ush. Dulu tak silap aku ni buka kedai arcade ke? Memang tak tu kedai arcade tepi tu. Tiba-tiba jadi bengkel pula ni. Memang ada bengkel. Bukan bengkel. Itu kedai kereta lah. Bukan kedai bengkel. Jom kita nak pergi mall ni. Aku nak beli baju baru. Okey. Selesa aku pakai baju ni. Apa pasal? Ni mak lah. Mana pergi naik mall? Banyak je barang ni mesti buat majlis semalam. Ya. Jom. Jom. Abang polis kenapa bang? Kenapa bising-bising ni bang? Tak baik bang. Saya tengah tengok sekeliling ni kan bank semalam kena rompak kan. Kena rompak bang? Kena rompak bang. Tu lah tu masalah. Korang ni patut. asyik keluar malam ni tak nak rumah ke? Kami baru dapat duit daripada tanah baru nenek kami. Kami ada belah lah. Dapat duit tu simpan-simpan sikit Okey bang. Okey bye. Bye pakcik. Pakcik umur berapa cik? Tapi lah Saya 26 baru bang. Oh, jom lagi cepat. Ayah kita beli baju baju kat mana? Baju kat atas. Di atas Tengok movie lah. ni kita baju. Mana? Oi, mantap dia kena baju. Baju warna hitam ada tak? Tak tahu lah. Tengok dulu. Sekejap aku cuba cari Mantap ada baju kita ni. Jom tu. Aku nak QR. Kat sini kena bayar QR. Bayar QR lah. Bentang-bentang lah duit kita masuk QR kan. Skibidi. Dah. Jom. Ya, malah lah tak movie ni. Movie lah lama. Kita pergi. Bang. Apa bang? Kita kat luar tu abang punya ke? Ya bang. Ya. Saya nak ajak race sekejap lagi boleh bang? Tak lah, kami nak tukar rambut dulu. Kami nak Sekejap lagi. saya botak bang. Kami nak warna rambut ni. Yelah bukan sekarang sekejap lagi. Tak apalah. Boleh bang. Okeylah. Boleh. Benar dapat 10,000 bang. Okey boleh bang. Saya host. Bang. Kita race lah bang. Sabarlah tukar rambut dulu ni. Tak apa. Tak payah. Kita aku ni. Kita race je. Jom race. Race. Sabar. Kalau bayar saya 10,000 Okey boleh bang. Sini, race sini. Sabar bang, aku nak beli kereta je bang. Bang. Supaya aku nak join race juga bang. Belilah kau. Join pergi kedai kereta belakangan tu jap. Oh nak pergi mana? Ajak aku reverse ni. Set lah bayar. Malah nak gerak. Jom. Reverse je. Nah ni dah, jom tepi ni. Wow. Aku beli kereta yang cakap cuncul lah bang. Sebab Mana orang ni mat? bang. Ya bang. Bang. Abang nak beli kereta ke? Ya nak beli bang. Okey bang. Kalau abang nak beli kereta, okey mari saya tunjuk. Bang, kenapa ikut saya je bang? Ikut saya bang. Ni. Kau ni. Ini kereta ni memang khas untuk jungle. Kalau abang nak pergi macam jungle ke nak pergi Tak apalah bang, buruk abang. Abang nak beli kereta apa ni? Abang nak beli kereta lumba Kereta lumba lah Kalau bang. nak kereta lumba, kereta macam ni okey tak? Ke abang tak mampu? Okey, kalau tak apa, tak ikut mampu saya. bang. Kalau tak mampu ikut saya. Mana bang? Ini apa saya ikut dia bang. Okey, ni mana ni? Sini bang. Ikut saya bang. Kat atas ada kereta ya bang? Saya ada. Tak ada lah. Oh kat sini tempat bayar yuran bang. Oh, saya tahu. Ikut saya. Okey. Kalau abang nak tahu kereta yang best-best, abang pilih kereta yang ada dekat senarai phone abang. Saya dah hantar kat abang punya phone. Baik bang. Abang jumpa kan kat kereta yang mana? Mantap lah bang. Yang ni boleh lah bang. Ni bang. Ini bang. Tengok bang. Oh ni hitam ni bang. Oh hitam ni bang. Okey dah bang. Dah, terima kasih. Mana kereta tu bang? Pergilah kat luar nanti dia respon sendiri. Ini. Ini kereta ni bang. Okey dah. Bye-bye. Okey bang. Terima kasih bang. Yakin bang. Betul kita kau yakin bayar 10,000 bang? Betul aku tak scam. Kalau kau tak percaya kau tengok kat TikTok aku ada. Aku Okey, bayar okey. orang ke. Okey.
Jadi Betul. 2, 3. Ikut warna apa bang? Ikut ni kiri. Ikut warna hijau. Kau yang nak. Siapa yang lagi laju? Mana? Weh. Weh. Kenapa yang pasal polis kejar kau ni? Boleh. Kau yang ajak berlumba tadi aku dah kata. Kau start. Tapi dia boleh check. Dia dekat kita. Sekejap. Aku sekarang ni. Okay, kita balik. Kita kena kejar sekarang ni. Okay, Sekarang ni kita balik. ditahan. Kita kena kejar. Okey. Kita kena ambil barang yang Tahu. Bukan aku. Hai bang, kenapa bang? Barang apa bang? Bang, nampak tak kereta ni? Mana Mana? kita? Saya rasa saya tahu orang-orangnya, tapi saya nak tahu kereta dulu. Nampak kereta ni? Oh, tak nampak dah bang. Tak nampak. Betul abang. Abang orang sini saya cari abang ni. Okey bang. Abang. Oh, aku tak ada orang tahu ah. Balik. Ambil je kita tadi balik. Jangan. Tak ambil je. Tak boleh. Alah. Kalau tak, dia boleh tahu. Sebab kita punya... Cu. Kita jalan kaki je rumah kita. Ikut aku dulu. Gana. Ikut je aku dulu. Pistol aku. Jom. Sini dah. Sana. Kita kena ambil pistol kita balik. Jaga. Katanya. Jom. Mana pistol aku tadi? Aduh. Masuk. Keluar. Kau tak datang. Cepat. Cepat. Pakai baju. Cepat. Okay. Okay dah. Ambil pistol. Weh, ni weh. Okay, semua ni kita kena duduk sini dulu. Okay. Okay, kau tak kamera ni. Aku nak kau jaga kamera ni. Okay. Betul? Okay, kau tengok je kamera tu. Ha. Kalau dapat masalah baru kau beritahu aku. Okay, kau nak keluar ke? Aku nak tengok kau keluar je. Okay. Aku rasa tak sedar hati lah ni. Dah lah, aku keluar je lah. Ada apa-apa aku tembak je polu-polu. Sini weh. Dah kena suruh polis lah. Okay, kau berdua sekarang ni. Saya kau- bawa daripada pejabat. Kau ada dapat kan? Saya daripada pegawai pejabat Livetopia. Tapi ni breven. Ya, kamu panggil saya. Jauh ni datang. Dah, pejabat saya sudah kecakap. Saya datang je lah. Cik jaga kamera dekat bank kan? Ya, saya memang jaga. Semalam ada report bank kena rompak. Baik. Tapi saya tak dapat footage tu sebab orang yang jaga bank tu tak hilang di mana tak, saya pun tak tahu. Lepas tu tadi saya ada kerja dua pelumba ni, saya rasa orang sama boleh tak bagi saya lagi gambar footage tu sebab saya nak pastikan kalau betul saya pergi tangkap dia orang lah. Baik, biar saya tahu.
Lagi. Mengikut makluman dalam saya punya video ni, dua suspek ni memakai seluar pendek, baju hitam dan pakai topeng. Satu lagi suspek memakai baju biru dan memakai topeng Spiderman. Mana ni? Polis dah tahu. Dia nak tengok CCTV. Alamak. Macam mana ni? Aku kena lari. Mana Akif? Akif! Tut! Akif! Mana dia ni? Tut! Aku angkat lah. Aku nak bagi tahu dia. Aduh, dia pergi mana? Tadi lari dulu. Aduh. Tadi dia dah tahu semua benda. Tadi lari dulu lah. Dah. Kita kan macam mana? Itulah. Saudara aku duduk bawah ni dulu. Macam mana ni? Aduh.